Itu tuan-tuan, kunci utama untuk tenang dalam kehidupan ini iaitu bersyukur. Syukur dengan apa yang ada di sisi kita sekarang. Sedangkan tuan-tuan, ramai orang tuan-tuan nak ambil kedudukan kita. Ramai orang cemburu dengan apa yang ada di sisi kita. Sebab itu tuan-tuan, hari ini sebagai contohlah tuan-tuan dan puan-puan, orang cakap, kalau nak murah rezeki kahwin, betul tak? Kalau nak murah rezeki kahwin, nak tak ada masalah dalam ekonomi kahwin. Tapi berapa ramai dengan perkahwinan bercerai tuan-tuan disebabkan masalah ekonomi. Sebab apa? Tak ada rasa syukur. Terima kasih kepada Allah. Belajar tuan-tuan Jadi orang yang pandai berterima kasih kepada Allah, pandai berterima kasih dengan benda yang berada di sekeliling. Apa yang ada pada hari ini kepada kita ni, terima kasih. Ini tuan-tuan tak pernah bersyukur daripada dulu sampai sekarang. Mengeluh je hidup kita ni tuan-tuan. Betul tak? Itu yang Allah tarik satu persatu tu. Kalau engkau berterima kasih, maka Allah janji dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum.